ke apa. Pintunya tertutup. Yang ni besar, kita boleh naik yang ni. Yang tadi Zu tunjuk tu kecil. Yang tu nampaknya macam belum siap. Tempat omai yang Ini buayan. Ini buayan. Boleh naik. Wah, bestnya. Naik buayan. Lepas tu kat sana lah, jom. Kita naik yang kat sana. Tengok tak nak duduk. Okay. Bismillah. Seronok. Bestnya buayan zaman dulu ke? Cantik. Cantiknya, bestnya duduk dekat temai barisan ni. Nyaman. Suasana sejuk. Sekarang ni dah jam 11 pagi. Bestnya kat sini. Nyaman. Tadi kan Zu ke tempat nak naik ATV tu, tapi hari ni tak tahulah, tutup agaknya. Dari sana tadi Zu pergi kat situ ada kebun-kebun. Tadi kan pokok limau semua. Lepas tu kat bahagian ni tengok tandas pun cantik. Binaan asaskan kayu. Semua lawa. Lawa weh. Kalau mau mari Terengganu, mau duk mari sini macam rugi jugaklah. Tengok kerusi cantik kan. Ini kalau petang-petang kita order makanan dekat kedai sana, kedai kat situ, makan di sini. Wah, cantiknya. Buayan lagi. Bayi. Molek ni. Luar licin. Racun lah. Okey, tak munggu. Selalu ni. Buai laju-laju sampai pucuk atap. Sekian.